Sifat Qarun ni hanya kerana satu sifat kesombongan yang ada di dalam diri Qarun, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun bersama dengan harta-hartanya itu, membenamkan di dalam bumi. Itu sebab orang kita hari ni sampai hari ni cari harta karun. Ada tak jumpa lagi harta karun kan? Orang Melayu kata karun, Arab karun. Okey, tak apa. Dan Nabi cerita itu adalah tentang Qarun. Nabi kata, tak kala ada satu orang lelaki yang berjalan di atas muka bumi ini, berjalan dengan kesombongan, berjalan dengan kebongkakan, bongkak dia, bangga diri dia. Dia rasa diri dia itu telah berusaha nak mendapatkan harta. Harta-harta tu hasil titik peluh dia sendiri, tak ada siapa pergi bantu dia. Dia rasa itu di dalam diri dia, menyebabkan lahirlah kesombongan pada Qarun. Allah hukum Qarun bukan sebab dia tak solat. Allah hukum Qarun tu bukanlah sebab dia bernama lawan Tuhan, tetapi sebab dia sombong. Dan sombong itu di dalam diri Qarun, membekas dalam diri Qarun sehingga Tuhan tegur. Orang suruh bayar zakat, orang suruh bersedekah, sombong diri dia. Siapa yang nak makan hartaku? Yang ni aku sendiri yang share ini. Ungkapan-ungkapan ini ada tak pada zaman sekarang? Ada. Bahkan hari ni orang nak cari pengaruh dah tak mula rasa takut dah. Pergi buat live dekat TikTok, dekat FB dan sebagainya ni, pergi duk tayang duit beribu-ribu ni, tayang gelamah sana sini. Orang dulu pakai mak nak keluar pergi pekan takut pakai. Kalau simpan buah lambek tangannya kan, takut kena arut. Orang hari ni tak heran. Selagi boleh tunjuk